Geng, korang tengoklah ni. Besar kan kedai papa kita kan. Dulu waktu Iman masa kecil-kecil, Iman ingat lagi lah, waktu Iman dalam 5 tahun, papa Iman ada buka bisnes juga, kedai jati barang second hand. Tapi dia kecil-kecil je, tak besar mana, memang kecil je. Dulu kat situ memang jual barang second hand. Kedai tak besar mana, ada kat Seriman nantilah kedainya. Yang macam ni kan. Dulu memang bapak saya nak buat bisnes ni memang susah lah. Bisnes jati memang dah lama dah, memang sampai sekarang kan. Alhamdulillah bisnes pun dah besar, dah 11 tahun jugalah. Papa kita dah buat bisnes. So alhamdulillah kedai dah besar apa semua. So memang Iman nak ingatkan, kalau pengorbanan ayah ni dia besar, memang besar lah macam ni kan. Bagi untuk korang yang masih ada ayah, hargailah masa terdekat. Kalau boleh jumpalah hari-hari kan. Sebab memang kita tak nampak tahu dia punya pengorbanan dia. Tapi memang besar pengorbanan seorang ayah ni. So mana-mana yang masih ada ayah lagi, Iman minta lah hargai masa yang kita ada.